Assalamualaikum. Hari ni ialah Raya Cina lah. Kita singgah dekat restoran warisan. Tapi pantai ni sebenarnya ini bukan sungai, tapi ini pantai. Sungai yang nak menghala ke pantai. Maka kat sini juga angin lah, petang-petang dah aku dalam pukul 6 lebih dah, dan masuk pukul 6 dah ni, lepas asar tadi. Datang ke sini pantai. Alhamdulillah cuaca agak berangin lah, redup, tengoklah gelap sikit dah, mendung dah kena hujan lah. Tapi Alhamdulillah sejuk dia punya udara dekat sini. Saya bawa anak bini pergi makan. Saya nak try siakap panggang pula kali ni. First time in my life lah nak try siakap panggang. Biasanya kami ambil siakap 3 rasa. Jadi kali ni ada siakap panggang kat sini, saya try lah. Hujan nak tengok suasana, sambil tengok suasana yang first time saya makan kat sini. Tak pernah lagi makan kat sini. Suasana macam mana kan? Keliling. Okay. Pertama kali saya bawa family saya makan kat sini. Just quite a new experience lah. Okay. Saya stop sini dulu. Assalamualaikum.